Neo Zito. Aduh, tak ada. Han tak ada. Ni mesti pergi bercuti sekali ni. Takkanlah aku sorang-sorang nak jadi host. Aduh. Kau faham agak ni? Episod kau belum lagi. Aku tak panggil lagi. Itu nak jadi host boleh? Han tak ada. Boleh lah, teman aku. Boleh. Tapi kau kena pakai baju ni lah. Tak ada lah. Let's roll. Saikyo Production. Hey, hi ho! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Hey, hi ho! Assalamualaikum. Good evening. Salam sejahtera, salam tangan ibu bapa, salam Malaysia Madani. My name is Crimson from Neo Zito. And I'm Dice from the Team Titan Arena. Right, so Dice, macam mana kau rasa jadi host untuk hari ni? Tak panggil lagi jadi guest, dah terus jadi host. So macam mana? Apa rasa kau? Rasa exciting. Exciting! Boleh jadi Han, boleh jadi Dak. Exciting. Nampaknya ada orang nak silang job. Korang dua kena jaga-jaga. So hari ni Dice, lupa nak cakap selamat datang ke Membebe Podcast episod 10. Right. So guest kita hari ni adalah Blader. Okay, Blader. Dia from originally dia sebenarnya adalah seorang clan leader, tapi bukan dekat sini. Dia daripada Sarawak. Oh, jauh. Borneo sana. Nama tim dia adalah Samarahan. Betul? Samarahan Beyblade. Dia tim orang Sarawak. Sebelum before ni dia bukan Neo Zito, tapi sekarang dia Zito. Hari ni kita buat episod untuk dia sebab dalam beberapa hari lagi episod ni akan dipost time dia dah ke sana dah. Dia dalam beberapa hari lagi dia akan pindah ke sana. So aku baca sikit latar belakang dia. Nama dia Afendi Azizan. Asal dia orang Shah Alam. Sekarang dia duduk Dengkel tapi dia nak pindah Samarahan, Sarawak. Patutlah nama dia Samarahan Beyblade. Okay. So, tanpa lengah lagi, kita panggil kita punya guest boleh? Boleh. Alright. With honor, Aji! Welcome. Thank you. Alright, Aji. Selamat datang ke Membebe Podcast. Thank you, Crimson. Thank you, Membebe Podcast. Thank you. Alright. Dice. Daniel kan jadi Dice. Okay. So, sekarang ni sejujur-jujurnya lah, penonton nak tahu sekarang ni bekerja ke atau study? Saya padahal jobless. aku yang tak tahu. Saya jobless. Serius lah? Sebenarnya saya sekarang bekerja di Universiti Malaysia Sarawak lah. Universiti Malaysia Sarawak? Universiti Malaysia Sarawak. Mengajar bekerja? lah. Mengajar. Oh, mengajar. Bukan mengerjakan? Bukan mengajarkan. Mengajarkan. Oh, mengajarkan. Saya mengajar di Unimas, dipanggil Unimas lah senang, Universiti Malaysia Sarawak. Kos video dan filmmaking lah. Malu aku mat je. Ya, nampak setting tadi macam Dah macam so sekarang tengah further study. Kita ambil study leave Unimas hantar. So dapat scholarship bawah Unimas dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi lah, KPT. Selama 3 tahun. So dah habis lah ni. 3 tahun dan akan balik untuk report duty nanti ambil PhD. Oh, PhD. Visa delivery.
Pizza Hut delivery. Dr. Auta ni, Dr. Auta. Oh, okay. So, first of all, sekarang ni favorite combo pakai apa? Okay, favorite combo saya setakat ni, dulu kita main stamina. Oh, Tapi stamina kaki ni gelek macam ni. kan dah tak berjaya sangat kan. Sekarang stamina dah Habis. tak boleh. Syak sikit lah So punca. kita prefer untuk main attacking sikit lah. So attacking kita try dua attack. Oh, dua attack. Dua attack dengan satu defend plus stamina macam tu lah. Tu saya counter punya lah. saya punya mentality lah, defend plus stamina. Tapi dia bukan stamina sangat. Relax, Tapi relax, kadang-kadang relax. dia boleh lawan stamina. Oh. Macam tu lah. Guys, apa nak tanya? Nak tanya, combo stamina tu mesti Hexa kan? Confirm lah Hexa lah. Memang Hexa. So, Lepas tu jom sikit kat kamera. yang ni memang combo defend plus stamina saya. Tengah ni saya kekalkan kepada kesayangan Wizard sebab nak masukkan stamina sikit kan. Adalah tu yang kita Wizard tak spirit. Wizard. Orang lain letak Pegasus lah, letak apa, kita macam sian Wizard tak ada orang pakai, so kita pakai Wizard. Kan? Lepas tu Blast, Wheel, 960 dengan Hexa lah. Itu paling favorite lah. Paling favorite sebenarnya yang ni. Yang ni. Mana? Yang ni lah. Oh, Klasik. Yang ni paling favorite Phoenix sekali. Wing Phoenix Wing 760 dengan Rush. Rush. Ni memang paling favorite. Yang Stop ni meta. yang ni meta yang terkini lah. Yang ni meta lama sikit lah. Yang dah diabaikan sikit. Yang ni meta terkini, kita kena masukkan juga. Kita kena masukkan juga. So ni lah tiga. For now, apa achievement daripada start main Beyblade? Ya. Lupa tadi. Start main Beyblade bila? Saya main Beyblade bukan main Beyblade lah. Saya kenal Beyblade 2019. Oh, 2019. 2019 saya kenal Beyblade, itu pun sebab anak saya masa tu baru umur saya rasa 5 tahun kot. 5 tahun 6 tahun. Yang kembar dua orang tu. So dia nak beli Beyblade. Dia tunjuklah dia punya gambar kartun itu. Kita tengoklah apa benda kan. Masa tu burst lah Beyblade burst. Sebab dia kembar. Burst time Chozi. Oh, Chozi. Masa Chozi. Sebab dia kembar. So kembar tu mesti dia nak ikut hero kan. So seorang bakery, seorang Spriggan. bakery vault lah kan. Oh. Yang seorang lagi si apa yang warna merah tu? Spriggan lah. Spriggan kan. So dua tu lah. So sebab kita beli satu bukan Achilles. Bukan Spriggan, Achilles. Seorang bakery, Achilles. seorang Achilles. So Achilles. seorang Chozi Achilles, seorang Chozi bakery. So kita beli seorang satu lah. I So see. dia masuk pertandingan sebab kat Sarawak masa burst diorang banyak main one on one. Dia tak 3 on 3 macam kurang sikit. So sebab masa zaman tu sekali penyertaan boleh pergi sampai 50 orang, 60 orang, ada pernah sampai 100 orang. Berzaman tu lah. Sebab tu dia buat one on one. Tapi bila kita tengok anak dia macam kalah serang kita tak tahu apa. So kita rasa geram, kita study lah. Study and biasalah keluar duit kan. Tulis berapa tengok. Ya. Time tu main Takaratomi ataupun bootleg? Sarawak dia boleh main bootleg, tapi saya beli Takaratomi. Saya beli Takaratomi dekat anak-anak sebab kita nak bagi hadiah first kat diorang kan. So kita beli Takaratomi Achilles dengan bakery, kopak jugalah masa tu. Dua sekali kan. So bila kita dah tahu Achilles tu boleh function sikit lah, tapi bakery tu macam tak berapa nak function sangat kan. So kita kena beli sikit. Kira-kira nak sampai 1,000 lebih ke habis untuk budak ni. Alhamdulillah lah, berjaya lah, dapatlah diorang podium. So barulah kita start main. Saya percayalah bapak-bapak kat sini semua memang start dengan anak dulu. Betul. Bila dia tengok anak dia tak boleh pergi, dia pun main, dia pun study. So continue lah sampai sekarang. Alhamdulillah. I see. Selain Beyblade, apa hobi yang apa hobi lain selain Jangan Beyblade? terperanjat. Saya lepas Beyblade, lepas tu kan kita ada PKP kan. Betul. Lepas tu PKP saya mencuburi satu hobi yang sihat. Saya running. PKP tak boleh keluar. Selepas dia dah PKP masa ni. lepas habis PKP tu, dia ending PKP kan dah boleh start keluar sikit kan. So kita start main running. Main running tu memang everyday kita running lah. Boleh, saya pernah buat
half marathon, 21 kilometer punya running. So itu saya rasa hobi terakhir saya sebelum saya balik kepada Beyblade. So itu je lah, saya tak ada yang cosplay tu saya tak tahu pandai kan. Orang tua kan. Orang tua tak boleh. Tak silap saya dulu Haji aktif dalam bodybuilding ataupun workout ke apa ke? Itu selepas habis belajar. So dia macam, sebab kawan saya memang bodybuilder, dia wakil Kelantan lah. So kita join sikit-sikit lah. Boleh lah dapat daripada 6 tu dapat 2 lah. Dapat 2 pun macam dapat 2 pun nak buka baju kan. Tu yang dong tengok tu dalam Facebook tu kan. Adalah dapat 2, lepas tu dah biasa. Itu berat berapa? Saya dulu sebenarnya memang saya sekolah sukan, sekolah menengah dekat sekolah Syed Hasan 11, Shah Alam. So dia memang sekolah sukan bola sepak Selangor. Aktif dalam bola sepak lah. Aktif bola sepak lah. Tapi ya itu sepak pun itu pakai bola tu bak kata Azim, salah bola. Bak kata Datuk, salah bola. So habis belajar dah stop, memang kita naik terus lah. Saya pernah sampai 110, 115 kilo. Memang masa tu agak besar. Lepas tu bila masuk universiti, bila dah ada markah dan nak kahwin, kita cuba kurangkan. So daripada 110 saya pernah turun, yang masa bodybuilding tu saya pernah turun sampai 79, 78 lah. 30 lebih lah. 78, 79. Lepas tu dah kahwin. Dah kahwin ni aset. Dia senang nak dukung ni. Betul. So back kepada normal. I see. Sekarang berat berapa? 95 kot. Okey lah, tak capai 100 tu balik okey lah. Belum capai lagi. Okey. Teks malu-malu nampak malu-malu dah. Ada apa-apa soalan ni? Kata nak jadi co-host ni. Ada betul ada soalan. Oponen yang paling susah nak dikalahkan ataupun paling menyampah, paling benci, memang jumpa dia memang Zito ke semua? Semua. Satu Zito, satu semua lah. Boleh. Okey, satu Zito, satu semua lah. Boleh? Kalau Zito macam senang sangat. Tak. Hebatnya kamu. Wah, hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Kalau ni Zito saya rasa yang selalu saya jumpa lah, yang liat sikit Odin. Odin saya lihat. Odin atau Udin? Odin besar tu, yang besar kan. Odin. Saya suka panggil dia Udin. Bunyi dia marah saya. Bunyi bila sama tapi sebut. Dia marah, dia panggil Odin. Dia memang, saya selalu jumpa dia fight on fight lah. Fight on fight memang dia makanan dia. Memang lihat sikit lah. Kalau yang kat luar, saya memang lihat betul nak kalahkan. Ratio tapi pernah kalahkan. Pernah kalahkan. Ratio nak kalahkan dia tu berapa? Mungkin dia menang 3, saya baru menang 1 macam tu lah. Ratio dia lah. Lepas tu kalau yang kat luar selalu jumpa, lihat nak kalahkan Bawan. Bawan memang Paiba itulah penyakut je gitu. Jitu Tokit pun dia juga. So dia antara yang lihat jugalah. Tapi pernah menang, tapi macam Odin jugalah, 3-1 macam tu. Ada hari dia betul. Tapi lihat orang dia. Okey, sebelum kita nak habiskan kita punya podcast, ada lagi satu soalan. Mana datangnya RGB? RGB. Tengok dia pakai di mana. Ada, logo dia ada. RGB tu mana datang? Sebenarnya RGB tu mula nama Fendi, tapi Fendi macam tak apa nak commercial kan. Fendi. Macam tak boleh go sangat nama RGB. So kita kisah dia, kita bawa balik haji. Serius? Kita bawa balik haji 2023 kot. So
Odin lah yang Oden lah yang panggil Haji. So kita macam okay, Haji pun okey juga, tapi tak nak lah nampak obvious sangat Haji kan. Sebab muka pun tak apa nak Haji kan. So kita ambil Haji. Ingat daripada nama Azizan tu Haji. Itulah tu. Itu ni asal dia macam tu lah. So Haji. Lepas tu kita buat TikTok masa tu. Kita katakan nama Haji je kan. So letaklah sikit belakang B. So jadilah Haji B. Sekarang aktif tak TikTok? TikTok renyah lah buat podcast. Letih lah. Begitu lah. Awal-awal buat macam excited gila. Tapi dah lepas 6 bulan macam apa ni letih. Tak apalah. Tapi sebelum balik ni, adakah dia TikTok tu akan aktif balik ke macam ni? Saya balik ke sana, saya ada misi aja. Saya ada misi lah untuk kita nak bawa, saya nak aktifkan balik scene sana. Kat sana ada beberapa tim yang dah start aktif balik. Macam Sarjana Underground dah start aktif balik. Lepas tu Begoma pun dah start aktif balik. Begoma kalau tengok Facebook ada tulis Begoma, Beyblade something lah. Hobbies kucing gitu. BBHK. Sarawak tu. Sarawak. Kucing. So Sarawak punya community lah. Dulu pun saya ada tim geng Beyblade Samarahan, GBS. Kalau kat sini GBS geng Beyblade sekolah. Samarahan. Geng Beyblade Bukan game sekolah. Ingat game sekolah. Lebih kurang lah. Geng Beyblade Seremban. So dekat sini, kat sana geng Beyblade Samarahan lah. So nak cuba untuk aktifkan balik, tapi kita cuba rebranding and bawa News itu Borneo ke sana lah. InsyaAllah. So sekarang ni tahu tak ahli-ahli lama tahu tak yang Haji nak comeback balik, tapi bukan dengan nama Beyblade Samarahan. Yang bukan nama Beyblade Samarahan tu belum tahu lagi, tapi sebab kita ada lebih kurang sama high table kan. Ada dalam 7-8 orang, tapi yang start aktif balik baru seorang dua. Baru seorang dua yang baru start aktif balik sebulan 2. Mungkin nak tarik balik dia and kita boleh serotok balik lah. Ada orang pun tahu pasal saya dekat sini News itu. So mungkin insyaAllah diorang boleh terima and kita cuba kembangkan Oyen kat sana. InsyaAllah. So ni News itu macam Sarawak ni kat sana nanti. Borneo Sarawak Division macam tu lah. Mana tu nanti pergi Sabah pula kan. Tak tahu Betul. Right. Itu saja sebelum kita akhiri episod kita. Saya ada satu kata-kata yang aku tak tulis lagi daripada tadi. Apakah kata-kata? Kata-katanya ialah Agi hidup, Agi gelaban. Hidup, Agi gelaban. Selagi hidup. Bukan apa. Saya belajar sampai PMR je. Tak ada SPM. Serius ke tak? Serius. Aku tak ada SPM. Tapi nampak macam belajar master ni. Tak ada. Nampak aje. Tapi bakat tu penting. master tu master of blader. Nak juga kat lah. Apa dah Nak juga CJ. jatuh orang pertama. Apa benda jatuh. Dia lawan Eja dia menang lah. Tak ada. Tentu saya tak ada. Dia menang Eja, dia lawan menang Eja menang lah. Dia menang. Dia menang. Ujur lah, selamat. Nasib baik. Dia tergugat lah tu. Tengok hari ni pun tak nak datang gerobok. Takut Datuk. Last day ni Datuk. Takkan tak datang gerobok. Alright, itu saja daripada kita, daripada kami. Jangan lupa tekan like, subscribe, tanda korang support kita orang. And see you guys in Membebe Podcast. Bye-bye. Langgar hadangan bagaikan ribut taufan dalam arena panas marah kapi dalam tangan. Dari zero jadi hero.